masyarakat kita pada hari ini sering dikaitkan dengan satu hadis yang masyhur tentang patriotism. Adakah hadis yang masyhur itu sahih ataupun tidak? Mari kita tengok. Negara mesti diutamakan. Segala masa, tenaga dan wang aku untuk negara. Ini jihad. Bang, hari tu Bang kata nak datang masjid di sekolah saya. Kenapa? Jadi lain berat ni? Tak ada. Jangan pentingkan perkara kecil. Negara mesti diutamakan. Adakah benar Islam mengajarkan kita tentang mencintai negara sehingga mengabaikan tanggungjawab kita kepada keluarga kita? Sama-sama kita renungkanlah. Islam juga meletakkan keutamaan terbahagi kepada 4, iaitu keutamaan kepada agama, kedua keutamaan kepada keluarga, ketiga kepada masyarakat, dan keempat adalah kepada negara. Dipetik hadis sahih daripada kitab Abu Dawud, beliau menjelaskan tentang cukuplah seseorang itu berdosa apabila beliau meninggalkan apa yang di bawah tanggungannya. Hadis hubul waton minal iman tidak diriwayatkan dalam mana-mana hadis seperti kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Namun ulama hadis seperti Imam Al-Sakhawi dan Al-Jabani menegaskan bahawasanya hadis ini bermaksud ialah la aslun lah, tiada asal, dan juga dia dikategorikan sebagai hadis yang lemah. Namun Islam tidak melarang kita mencintai negara, tapi perlulah berpandukan dengan hadis-hadis sahih. Seperti mana Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah dan beliau mengatakan, jikalau aku tidak dihalau, maka aku akan tetap di sini. Hadis riwayat Tirmizi. Ia menunjukkan Nabi Muhammad juga mencintai negara, tetapi ia perlulah berpandukan dengan hadis-hadis sahih. Aku silap. Aku dah guna nama negara aku tanpa menggunakan ilmu. Saya minta maaf nak. Saya silap. Tidak semua yang masyhur itu sahih. Tidak semestinya niat yang benar itu betul caranya. Itu sahaja, sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.